Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada keraguan serta keyakinan, Islam mengajar aspek pemantapan. Tiada keraguan serta keyakinan, Islam mengajar aspek pemantapan. Lidah yang basah syahadah diucapkan, taat setia diperkasakan. Lidah yang basah syahadah diucapkan, taat setia diperkasakan. Allah, 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 Allah. Acuan nilai adunan keislaman, ada di semai bercorak keimanan, dituai dibaja penuh ketaatan, akan ditunjangi wadah kekuatan. Bekalan jiwa tafakur kesyaduan, kasturi wangian dalam kehidupan. Karamah dilentur kuku kepimpinan, membentuk umat penuh Ketakwaan Ya, ya, ya Allah, ya, ya, ya Allah. Sasiah dihalusi, nilainya diimbangi. Allah. Membentuk peribadi ummah yang madani. Sasia dihalusi, nilainya diimbangi. Allah Membentuk peribadi ummah yang madani. Allah Berkukuh sasia karamah insaniyah, syariat dijaga. perkasa ummah. Tiada keraguan serta keyakinan, Islam mengajar aspek pemantapan. Tiada keraguan serta keyakinan, Islam mengajar aspek pemantapan. Lidah yang basah syahadah diucapkan, taat setia diperkasakan.
Lidah yang basah syahadah diucapkan, taat setia diperkasakan. Tiada keraguan serta keyakinan, Islam mengajar aspek pemantapan. 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 Lidah yang basah syahadah diucapkan, taat setia diperkasakan. Ya Allah, muliakanlah Ibu, muliakanlah ya Rahman, khidmatilah ya Allah. Waktu kecil tadi ibaratkan kain suci tiada tercemar. Waktu remaja tingkat usia tersingkap semua dosa dan pahala. Muliakanlah Ibu, muliakanlah ya Rahman, hatilah khidmatilah ya Allah. limpahkanlah ya Allah kasih wangian syurga, kerana kasih mereka Seluas samudra, sayangi ibu dan ayah sepenuh jiwa raga, seperti mana mereka mengasihi kita. Apalah guna harta melimpah, andai hatinya duka dan sengsara. Redha dan murka Allah terletak pada redha dan murka ibu dan ayah. tuturkan kata yang indah, tingkah laku dijaga, tidak pernah membantah, walau hanya sepatah. Bahagiakan mereka, mantapkan iman di dada, pasti keluarga bahagia Melangkah ke syurga. Muliakanlah Ibu, Muliakanlah ya Rahman, hatilah khidmatilah ya Allah. Apalah guna harta melimpah, andai hatinya duka dan sengsara. Redha dan murka Allah terletak pada redha dan murka ibu dan
Apalah guna harta melimpah, andai hatinya duka dan sengsara. Redha dan murka Allah terletak pada redha dan murka ibu dan ayah. Kuasa muda kasih mereka sanggup bersusah dan menderita. Jadilah insan berguna buat keluarga, memimpin tangan hingga ke syurga. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.